Nak pergi haji, tapi rasa kos makin mahal setiap tahun. Sebenarnya ada satu cara lebih mudah untuk kumpul dana haji. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Cuba target simpan 1 gram emas setiap bulan. Dalam tempoh 5 tahun dah ada 60 gram emas. Pada harga hari ini nilainya sekitar RM40,000. Ramai orang simpan duit, tapi akhirnya duit selalu terguna. Dalam masa yang sama, kos haji pula terus meningkat setiap tahun. Emas membantu melindungi nilai simpanan. Bila kos haji naik, harga emas juga cenderung meningkat. Sebab itu ramai yang gunakan emas sebagai simpanan jangka panjang untuk dana haji. Semakin awal anda bermula, semakin mudah capai sasaran. Jangan tunggu kos haji jadi semakin tinggi baru nak mula menyimpan. Okay, baik tuan-tuan. Yang mana nak mulakan simpan emas dengan Public Gold, tuan-tuan boleh refer pin video saya untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa lagi video seterusnya.